Semua orang ada cerita masing-masing, betul tak? Ada yang pernah mencari, jumpa tapi akhirnya terkandas. Separuh jalan je hubungan. Ada juga yang dah jumpa, dah sampai tahap nak kahwin dah. Akhirnya tak menjadi hubungan tu. Ada yang dah sampai berkahwin dah pun. Tapi akhirnya berpisah. Jadi itulah perjalanan hidup dan juga cerita hidup kita. Semua ada cerita masing-masing. Tapi akhirnya setiap orang ni sebenarnya ada satu tujuan. Kenapa berpisah? Semuanya nak cari bahagia yang sebenar, betul tak? Jadi jangan biarkan perkara-perkara yang lepas tu menyekat, menghalang kita punya impian, cita-cita kita dalam kehidupan kita ni. Nak bahagia, nak ada pasangan yang boleh sama membimbing kita untuk jalan yang Allah redai. Sebab apa, kadang-kadang yang selepas ni yang sebenarnya jodoh yang Allah tetapkan untuk kita yang lebih menghargai diri kita. Jadi kalau anda yang masih mencari jodoh, jom saya galakkan anda pergi berkumpul dan juga aktif mencari dekat dalam portal Tijanah.my. Sekarang juga insya-Allah ramai yang sedang aktif mencari jodoh. Mana dah tahu salah satunya adalah jodoh anda.